Tuanku magajo siamo. Pati semula juga pohon dari tuanku. Patilah juga digelar kepada Bapa Jin Perkasati, hulu balang Ratu Buyo Perangi. Pati mari, ada aja, ada kandok, tinggi kudu, tinggi harapan pati lagi. Tuanku magajo siamo. Iya sebenarnya juga Bapa Jin Perkasati. Benar. Apalah juga tujuan apa kijo? Apa kandok kamu mari tepat kepala kediaku? Cobalah juga kamu cerita awal sampai ke akhir akak tambah Bapa Jin Perkasati. Aduh, tuanku magajo kamu. Pati di Pueto, Raja Pati Ratu Buyo Perangi. Dia suruh mari minta lah juga anak tuanku ni biarnya menikah dengan anak dia. Maka tak lalu tidur ternyuruh malita basah silmu terlindu tak kulit bercegala juga keturunan seperti siris berjenggol lagi tuanku. Jin Perkasati. Benar. Maalah juga kepada kediaku. Aku tak ada anak perempuan. Cuma kan aku ada anak laki-laki saja. Lak juno lak premeh. Goyaklah juga kepada keraja kamu Ratu Buyo Perangi. Aku tak ada anak perempuan, cuma ada anak laki-laki. Tak boleh juga menikah dengan anak raja di kamu tu. Aduh, tuanku magajo kamu. Raja Pati Ratu Buyo Perangi tahu tuanku tak ada lah juga anak laki perempuan, cuma ada anak laki-laki. Sebab kata Ratu Buyo Perangi Raja Pati, anak tuanku laki-laki lah. Disuruh menikah dengan anak dia, Putri Ni Rohana. Dia nak minta anak tuanku laju nak menikah dengan anak dia, Putri Ni Rohana lagi, tuanku. Malunya aku pada Sana Agung. Cuba dok bidadari semua lila Perbujaya. Aku tak pernah dengar lagi Ratu Buyo Perangi ini ada anak perempuan namanya Putri Ni Rohana. Suruh menikah dengan anak aku Radil Ajuno. Aku tak boleh beri keputusan. Beginilah juga Jin Perkasati. Benar tuanku. Tuan nama hundulah juga sementara waktu tu. Kami nak berita pada saat yang kahwin wayo. Begitu anak kami mengajar Meko Putih. Duduk berikat tapo dari Istana 7 dan juga hujung Istana 9. Sudialah letak keputusan. Kalau dia bui, boleh menikah kahwin. Kalau dia tak bui, tak boleh menikah kahwin. Biarlah pati tunggu lagi, tuanku. Ia pengasuh saya. Pengasuh sama. Jelma tempat mau bagi sekejap atau wayahab. Pengasuh 3 orang. Jelma ke bola tempat makan jasa kamu lagi. Belah. Itulah juga diri aku sore. Air malulah juga diri aku pada Sana Agung. Cepedak bidadari semua lila Perbujaya. Akak telah juga Bapa Jin Perkasati. Mari minta anak aku Radil Ajuno suruh menikah dengan anak raja dia Putri Ni Rohana. Malunya dia perempuan mari pindah laki-laki anak pada kerja aku lagi hari ni. Aku tak boleh beri keputusan. Benar ni lah juga aku nak dengar bagi kata anak aku makan Meko Putih. Kalau dia benar menikah, aku menikah kahwin lah juga. Kalau dia tak benar, apalah juga boleh buat. Aku nak panggil pengasuh saing kalau newoyo. Begitu anak aku makan Meko Putih. Duduk berikat bertapa hujung Istana Negara Kuala Dua lagi hari ni.
Pengasuh pesai. Gapa aku bayar duit ke? Cok duit pengasuh hari ni. Amo rusing pengasuh. Rusing ke apa pula? Anu no amorak dia laju no. Ada orang nak minta. Minta ke mana aku? Minta lah juga menikah dengan anak raja dia namanya Puteri Nek Rohana. Tu lama malu. Tak ada guna malu lah tuaku. Misalnya lah kita kira lah gamuk popok kita. Misalnya lah kalau kita kira lah Tuan Puteri Nek Rohana tu anak Ratu Buaya Pelangi. Misalnya lah kalau kita kira dah, kalau dia menikah dengan Puteri Nek Rohana tu boleh buat bini, buat isteri. Misalnya lah kalau kita kira dia menikah ke boleh buat isteri, boleh buat bini. Misalnya banyak mulut tu. Badan muka tu kecil nak tolong 15 kali. Sekolah mana ya? Minta sangat nak aku boleh dah 10 riyal. Tu dia. Buat apa sangat muka dia ambil ya? Tahu tu pihak tu lah. Aku lagu tu semua. Tak cakap ingat ada dia ingat nak kata kok lain kau nak kok dulu. Pengasuh saya ku. Pengasuh waya. Hari ni lah juga dia pengasuh. Begitu gua nak mau mengajar mereka putih. Sebab amo nak tahu. Akak teh bapa jimbar gas hati ni. Nak mari minta. Anu no amorak di laju no. Suruh menikah dengan anak raja dia namanya Puteri Nek Rohana. Gaya anu mereka putih. Anu mereka putih. Kalau anu mereka bui, kita menikah. Kalau tak bui, tak menikah. Nampak jalan lebih ya. Nampak jalan mana? Oh, jalan perih lah. Mau perih ke perih lah. Semua mati dalam Malaysia kita kira dulu. Mak pula. Kita nak dengar gusi. Biar di. Kita dua ni. Pok saudara. Masa dia ada. Duit bayar. Duit. Tentu anak saudara. Piti bayar. Piti betul. Duit tak kena saya. Tak kena ke apa? Mu kata duit aku duitmu. Lepas tu piti aku pitimu. Lepas tu papa ambil pula duitmu. Kau dulu. Habis naik kereta. Amo naik kereta. Tentu anak saudara. Amo naik kereta. Baik jalan kaki. Malah aku. Weta saya ke demo. Sebenar diri kau malu. Susah adik orang seni. Kalau menikah rasa tak aman. Demo rumah batu jendela kaca. Ada muntah, ada kereta. Banding dengan kawan tubus mata kaya. Ibu dan ayah semua tiada. Bukan kawan tak saya ke demo. Aku sudah tahu kehidup kawan. Takut demo malu jalan dengan kawan. Lebih baik demo dan kawan. Kawan biasa saja. Bukan kawan tak saya ke demo. Sebenar di
tegara, ibu dan ayah semua tiada. Bukan kau tak saya ke demo. Mak bola